Kalaulah kita ni 3,000 sebulan, jangan nampak kita ni 30,000 sebulan. Makrifat kita tak sini je makrifat kita. Janganlah makrifat kita ke di sini. Contoh macam ni. Kita 3,000. Duk bayar rumah 1,000. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau bagi aku rumah ya Allah. Alhamdulillah, gini doa macam tu. So aku nak jaga rumah aku elok-elok ya Allah. Kita bayar pula kereta. Terima kasih ya Allah, kau bagi aku kereta ya Allah. Alhamdulillah, hebatnya. Macam mana kau buat kereta ya Allah? Ada tayar boleh bergerak, ada minyak macam tu. Bersyukur. Jadi aku nak jaga elok-elok kereta. Kereta saya tahun depan habis bayar. Bayar 1,700 sebulan. Okay, bini saya cakap apa? Abang dah habis bayar ni, dia nak upgrade Wayfire pula. Boleh upgrade. Habis kereta ni macam mana? Jual lah. Sayanglah kereta saya 8 tahun pakai, baru 100,000 je. Baru 100,000 dia punya perjalanan dia. Tak pakai pun, dekat rumah saya letak kelambu je. Saya nak jaga dia. Sebab nanti kalau saya pakai, cantik. Dah tak perlu nak basuh kereta. Pakai kelambu. Senang. Kereta cantik. Orang tengok kereta saya macam baru beli. Saya jaga gila-gila kereta tu. Ni orang cakap apa? Kau jaga kereta. Ini semua dunia. Nampak? Dia tak faham lah tu. Aku jaga kereta sebab makrifatnya. Ya Allah, aku bersyukur hebatnya Engkau ya Allah. Kau bagi aku kereta. Dengan kereta ni lah aku boleh bawa rumah. Boleh balik kampung. Dengan kereta ni aku boleh pergi masjid. Dengan kereta ni lah aku boleh bawa anak aku, hantar anak aku sekolah. Orang cakap apa ni? Ashraf, kau jaga sangat kereta, bersihnya kereta kau semua. Ini semua dunia. Nampak? Dia tak faham tu. Kita, Allah Ta'ala bagi kita kereta. Dulu saya kereta apa? Kereta Atos. Kereta Atos, saya pakai minyak hijau. Tak pernah pakai minyak kuning. Tak pernah pakai kalau kuning. Apabila saya beli kereta baru ni, tahun 2018, saya beli. Atos tu saya letak kampung. Sekejap rosak dah. Waktu saya jaga Atos tu, Alhamdulillah, sangat jarang rosak. Padahal 13 tahun dah pakai. 13 tahun pakai. Jarang sangat rosak. Sebab apa? Kita jaga gila-gila. Jangan ada sampah, kena vacuum, kena basuh dia. Kalau kotor, cepat-cepat basuh. Itu orang makrifat. Orang dia nampak bahawasanya hebat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala aku bagi kereta, jaga kereta. Jadi apabila saya nak beli Wayfire nanti, yang kereta ni buat apa? Bila cakap, abang buat ni lah bang. Abang jual membazir. Abang buat servis kereta. Kereta sewa. Boleh. Depan rumah saya ni banyak tempat kosong. Saya akan buat servis ni kereta lah. Servis apa ni? Sewa kereta. Boleh. Dia nak ambil Wayfire, ikut dia. Dia ambil Wayfire. Maknanya tambah je. Kalau sebenarnya saya dah bayar 1,700, mungkin Wayfire tambah, mungkin bayar 2,500 kot sebulan. Lagu tu. Apabila kita bersyukur yang sekarang ni, makrifatnya bersyukur sekarang, Allah Ta'ala tambah lagi nikmat. Itu janji Allah tau. Surah Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur yang sekarang ni, bersyukur, aku tambah lagi nikmat. Jadi jagalah sekarang ni. Kita nak rumah besar, nak rumah banglo. Tapi rumah sekarang, rumah flat tak jaga. Kita nak kereta sekarang, kita nak kereta kita nak kereta Ferrari, kita nak kereta Mustang. Tapi kereta sekarang tak jaga. Myvi sekarang tak jaga. Punyalah sampah banyak, punyalah tak servis dia. Nampak? Ini dipanggil tak faham. Kalau betul anda memahami makrifat bahawasanya Allah Ta'ala bagi kau kereta, kau bayar bulan-bulan, kau usahalah bayar bulan-bulan. Jangan cakap, stres lah aku nak kena bayar bulan-bulan, nak kena gini. Habis sampai bila kau Allah Ta'ala akan bagi lebih? Ramai takut kaya, takut hisap banyak tu kan. Okey, soalan saya. Kita akan dihisap, bagus ni. Hisap apa sebenarnya? Kita akan dihisap dengan dosa dan pahala. Betul tak? Okay. Kita akan dihisap dengan dosa dan pahala. Yang kita takut hisap dosa ke hisap pahala? Di pada mahsyar nanti, kita takut hisap dosa ke hisap pahala? Yang kita takut sebenarnya hisap dosa lah, yang ni lah yang takut. Habis kalau kena hisap pahala, takut tak? Takut tak kena hisap pahala ni? Takut tak? Takut tak dengan hisap pahala? Tak takut lah kan? Jadi soalan saya, habis kalau kau ada kereta, kenapa kau tak bersyukur dengan kereta? Kenapa kau tak gunakan kereta kau untuk dapat pahala? Kenapa kau tak jaga elok-elok? Soalan saya ni,
Kalau kita ni jaga elok-elok dengan kereta tu, dosa ke pahala? Jangan buat dosa dengan rezeki. Ini rezeki kereta ni. Kita buat dosa dengan rezeki. Apa dia? Kita mengungkit. Alah-alah asyik rosak. Serabut aku kena bayar bulan-bulan. Apabila kita mengungkit, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Aku jadi ustaz jap malam ni. Wala in kafartum, jika kamu kufur nikmat, itu kufur nikmat, mengungkit. Ada rumah, mengungkit pasal rumah. Lu nak kena bayar hutang, penat, mengungkit. Ada kereta, mengungkit. Ada motor, mengungkit. Lepas tu rosak sikit, mengungkit. Jika itu maksudnya orang yang kufur nikmat, ni kena dosa. Aku bagi kau, ni Allah Ta'ala cakap, aku bagi kau kereta, kau ungkit. Aku bagi kau motor, kau ungkit. Aku bagi kau rumah, kau ungkit. Dosa. Tapi kalau kita buat sebagai pahala, aku bagi kau kereta, kau jaga elok-elok, kau letak kelambu dia, kau bersih dia. Ada tai kucing pula dah. Ada tai burung, kau bersih dia elok-elok. Ada sampah, kau buang sampah elok-elok. Kau vacuum kalau ada apa ni? Debu-debu, kalau ada pasir-pasir kau vacuum. Itu tanda orang bersyukur. Jadi dihisap nanti dekat syurga. Okey Ashraf, kau jaga kereta kau. Hisap dengan pahala. Jadi kenapa kita takut ada harta? Sebab kita tak bersyukur dengan harta tu. Kita gunakan harta yang kita ada tu untuk benda-benda yang tak elok. Sebab tu kita takut. Sekarang ni kalau ada harta, gunalah tempat yang elok. Itu masalah kita, tak faham benda ni. Takut kena hisap. Lepas tu dia doa, ya Allah, kau masukkanlah aku syurga Firdaus tanpa hisap. Kan? Macam-macam kita ni tak faham jadi macam itulah. Okey, boleh. Saya pergi seterusnya Okey. Orang yang ada 3,000 sebulan, dia kena bersyukur yang ni. Terima kasih ya Allah, kau bagi ni. Aku nak jaga rumah. Bersyukur. Anda tengoklah rumah anda jadi macam mana. Rumah jadi happy, rumah jadi tenang, rumah sebab apa? Ini janji Allah Ta'ala. Siapa yang bersyukur, Allah Ta'ala tambah lagi nikmat. Siapa kat sini yang kereta dia berpuluh tahun dah, guna sampai sekarang, tak rosak-rosak pun. Sebab apa? Dia bersyukur dengan kereta dia sekarang. Tapi siapa sekarang beli tak sampai setahun, dah rosak tu, rosak ni, kena angkat enjin, dah accident gini. Sebab apa? Tak bersyukur. Kenapa boleh bergaduh dengan bini? Tak bersyukur ada bini. Kenapa boleh bergaduh dengan suami? Tak bersyukur ada suami. Kenapa bergaduh dengan anak? Tak bersyukur dengan anak. Sebab kita melihat, tengok pandangan manusia. Pandangan manusia selalu melihat kesalahan orang, kesalahan makhluk. Ni kita, ini makhluk kereta, ini makhluk rumah, ini makhluk isteri, ini makhluk suami, ini makhluk anak. Sebenarnya makhluk. Lumrah manusia, dia akan melihat kelemahan kereta tu. Apa kelemahan kereta? Kereta aku ni slow lah, kereta aku tak kuat. Tengok kereta lain, happynya kereta lain. Tu lumrah manusia. Lumrah manusia melihat rumah. Rumah ni kecil je rumah aku ni. Ini bang tak sukalah rumah ni, bang busuk lah. Habis bang busuk sebab kau yang tak jaga rumah. Kelemahan kita melihat isteri kita, melihat kelemahan isteri, kelemahan makhluk ni. Sedih aku dengan bini aku tu. Asyik bebe maki kamu. Kelemahan kita sebagai suami apa dia? Malah bekerja. Nampak suami ni curang lah gini. Nampak kelemah. Kelemah kita sebagai anak nampak, sebagai mak nampak anak buruk. Anak aku ni pemalas lah. Suka tengok apa ni, kartun lah, suka main game lah. Nampak, semua kita nampak kelemahan anak. Maksudnya kita ni orang yang kufur nikmat. Sebab nampak kelemahan, kufur nikmat lah. Nampak kereta lemah, nampak rumah lemah, nampak isteri, kelemahan isteri, kelemahan suami, kelemahan anak. Orang yang bersyukur lain, makrifat dia. Tengok, orang bersyukur, dia happy dengan kereta dia. Walaupun kereta dia selalu rosak, happy, terima kasih ya Allah, hebatnya engkau buat ya Allah. Aku walaupun tak ada duit apa semua, sepatutnya rosak, sepatutnya accident ya Allah. Ini makrifat ni, hebatnya engkau ya, sepatutnya accident tapi engkau tak bagi aku accident. Terima kasih ya Allah, aku ni tak ada duit pun tapi engkau bagi juga ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ada orang tu, ni saya kenal, dia duit tak ada, orang susah. Dia orang susah, dia bawa kereta ke motor. Motor saya rasa, dia bawa motor ni. Dia bawa motor, dia tak ada kereta, bawa motor, hidup susah ni. Ya Allah, hidup aku susah ya Allah, aku hutang banyak ya Allah. Ini kisah benar ni. Tiba-tiba ada orang India saya rasa, dia langgar, terlanggar, bukan sengaja. Terlanggar dia ni masuk hospital patah. Patah apa tak ingat.
Dan orang India ni dia tak nak ada kes polis, dia buat apa? Dia bagi 50,000 cash. Lepas tu masuk hospital, kejap je, ada patah tulang sebulan 2 bulan, okey je. Happy dia. Orang tak nak bagi, macam tu je orang tak bagi. 50,000 dapat. Sebab apa? Dia tak nak ada kes polis apa semua. Happy lah dia, dapat duit. Dia tadi dia, ya Allah aku tak ada duit, ya Allah motor aku buruk ni, ya Allah. Dapat 50,000. Nampak? Sebab apa? Dia bersyukur, ya Allah motor aku buruk, motor ni lah yang aku bawa pergi mengaji. Motor ni lah aku bawa pergi office, ya Allah. Pergi bekerja, ya Allah. Motor ni lah aku nak buat untuk bini aku makan minum. Motor ni lah aku pergi masjid, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Tiba-tiba accident, bersyukur. Ya Allah tak apalah, aku accident tak apa. Tiba-tiba dapat 50,000. Nampak? La syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur dengan apa yang aku bagi, kereta bagi, Allah Ta'ala bagi lebih lagi. Dulu saya kereta Atos. Sekarang dah tukar kereta Innova yang 2018. Bukan Innova yang macam family tu, yang sporty tu. Okey, saya beli 170,000 saya rasa. 1,700 sebulan. Saya bersyukur Allah Taala bagi aku kereta, dan tahun depan insya-Allah saya nak upgrade kepada Wayfire pula. Bersyukur Wayfire. Bila saya bersyukur Wayfire, Allah Taala akan bagi saya pula Mustang ke, Ferrari ke. Bergantung atas syukur saya. Makin banyak syukur saya tak ada kereta sekarang. Dengan apa? Jaga kereta, jaga dia punya servis, jaga TikTok punya kereta, Allah Ta'ala bagi lagi kereta mahal lagi. Cuba kita tengok orang kaya-kaya, dia jaga kereta dia tau. Ni ada satu kisah Ferrari kan. Kisah, tak tahu kisah benar ke tidak kan. Orang susah ni dia jumpa orang kaya. Dia tengah basuh kereta Ferrari dia. Rumah besar, kaya. Macam mana awak buat ni? Saya happy lah saya dapat tengok awak ada kereta banyak, Ferrari, ada Porsche, ada gini. Saya cakap apa? Cuba awak tengok kereta hujung tu kereta apa? Hujung tu kereta kancil. Cantik ke tidak kancil saya? Oh cantik ni. Kereta tu ada kancil. Ya, kereta saya kancil tu. Awak tahu tak? Itu kereta pertama saya. Kereta tu lah saya buat bisnes. Kanan kiri, hulu hilir. Kereta tu lah. Saya jaga kereta tu. Saya basuh hari-hari. Sebab saya jaga kereta kancil saya tu, Allah Ta'ala upgrade kereta Wira. Ada kereta Wira. Nampak kereta Wira? Nampak? Sebab saya jaga kereta Wira, Allah Ta'ala upgrade kepada kereta Toyota. Sebab saya jaga kereta Toyota, Allah Ta'ala bagi saya kereta Ferrari. Nampak tak? Dia punya naik. Itu orang bersyukur. Orang tak bersyukur, kereta sekarang pun tak jaga. Ni tak kita ni. Kau ni sibuk lah basuh kereta ni. Ini semua dunia lah. Nanti kena hisap. Nampak? Tak faham. Tak faham lah tu. Okay. Orang yang bersyukur, dia ada rumah. Jaga rumah elok-elok. Orang bersyukur ada isteri. Jaga isteri elok-elok. Orang bersyukur ada suami, jaga suami elok. Orang bersyukur ada anak, jaga suami, jaga. Ya Allah, betapa hebatnya Engkau ya Allah. Tengok kelebihan semua ni. Kelebihan. Yang ni kelemahan. Kita tak mana kita? Tak mana kita ni? Hari-hari merungut pasal kereta. Hari-hari merungut pasal rumah. Hari-hari mengumuk pasal isteri, mengumuk pasal suami, mengumuk pasal anak. Ni kelemahan, kufur nikmat. Sampai kufur nikmat, Allah Ta'ala bagi azab pedih. Pedih lah azab, bergaduh hari-hari. Minat dan pandai bisnes pun Allah Ta'ala pedih. Ya, hakikat macam tu. Siapa yang bagi bisnes ni power? Allah Ta'ala bagi power. Marifatnya, terima kasih ya Allah, kau bagi aku skill buat bisnes. Terima kasih ya Allah, kau bagi aku skill untuk bercakap. Terima kasih ya Allah, kau bagi aku idea. Macam mana aku nak bercakap? Kalau Allah Ta'ala tak bagi idea, jam otak. Keluar, nak cakap apa tak nak cakap je. Ni berapa jam saya bercakap ni? 10, 11, 12. 3 jam dah. Macam mana cikgu bercakap? Tak berhenti bercakap. Allah Ta'ala bagi. Minta dengan Allah. Kenapa dia minta dengan manusia? Ni saya cakap ni, saya tengok muka saya. Saya cakap untuk diri saya. Ashraf, kau kena bersyukur ya Allah. Kau kena selalu dekat sini Ashraf. Saya bukan cerita kat kau orang. Tak, cerita kat saya. Saya yang banyak berdosa ni. Saya yang banyak hari-hari aku buat dosa. Dosa kecil, dosa besar. Yang bercakap ni lebih banyak dosa daripada yang mendengar. Belum tentu betul cakap ni. Ali ni cakap apa? Bukan betul pun cakap. Ya, boleh tentu betul saya cakap. Tapi korang nilai sendirilah. Faham? Penatnya aku bercakap. Tak habis lagi ni. Tak habis lagi ni. Okey. Boleh saya teruskan. Memang nanti esok saya akan kerak video ni ada 2 part. Satu part macam ni lah. Rahsia setu hutang part 1. Rahsia setu hutang part 2. Okey. Okey, kita pergi Boleh ke saya pergi? Alah, dah nak pukul 12 dah ni. Tak apa, esok cuti kan. Yalah. Okey. Boleh ke saya teruskan? Kena ngantuk lah cikgu. Cikgu ni bosan lah mengajar. Tak faham lah aku. Macam mana? Yang bagi faham bukan saya.
Mata mengantuk cikgu esok kerja. Pergilah kerja, tak apa. Pergilah tidur. Pergilah kerja pula dah. Pergilah tidur. Pergilah tidur. Tak apa. Video ni saya kerat. Saya masuk dekat TikTok saya. Dekat TikTok saya, Alhamdulillah, staff saya, dia akan download tau. Dia akan download, dia akan simpan. Dia akan masuk dekat Telegram, dia akan masuk dekat YouTube. Sebab sayang ilmu ni. Kod-kod saya punya TikTok saya kena ban. Ada 130 video dah. Saya nak pergi ke 1000 video ni. Baru 50,000 follower, lebih kurang. Saya nak pergi, macam mana aku nak touch 1 juta follower ni? Lagu tu. Saya tengok follower tau. Follower saya lebih kurang 50,000. Maksudnya sama dengan sale saya. Profit saya sebulan. Kalaulah saya dapat 1 juta follower, saya anggapkan saya dapat 1 juta sebulan. Tu je, senang je. So apa saya kena buat? Aku buat live hari-hari lah. Pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Makrifat ni apa dia? Terima kasih ya Allah, kau dah bagi aku tangan, kaki, mulut, semua ni kau bagi dah. Aku nak buat live. Aku nak share ilmu ni ya Allah. Engkau hebat ya Allah. Macam mana kau boleh aku buat bercakap hebatnya? Macam mana kau boleh bagi aku idea bercakap tak berhenti macam tu? Serah pada Allah, serah pada Allah, serah pada Allah. Kita dah tak apa. Nahi babuji. Kita ni manyazi, pinjaman je kita. Sagi saya mati sagi. Turun tangga sagi mati. Tu serah pada Allah. Kita ni tak ada kekuatan pun nak bercakap. Anda pun tak ada kekuatan untuk mendengar sebenarnya. Tak ada kekuatan untuk faham apa yang Allah Taala apa yang saya sampaikan ini. Tapi ya Allah, sebutlah sekarang. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau maha hebat ya Allah. Macam mana malam ni aku boleh join live cikgu? Macam mana malam ni aku dah lama dah nak belajar ilmu hakikat, makrifat, ilmu settle hutan ya Allah. Macam mana engkau hebat ya Allah. Malam ni aku boleh tengok muka mamak ni. Aku boleh stay ya Allah 3 jam mamak ni bercakap. Mungkin dia cakap tambah lagi. Saya pernah buat live 9 malam sampai 3 pagi. 6 jam. Lepas tu lembek. Lepas tu esok buat live lagi. Semuanya Allah Ta'ala. Kalau saya ni kadang-kadang saya bingung juga. Kadang-kadang aku ajar apa semalam Sebab nak kita menyerah pada Allah. Bukan kekuatan aku, bukan ilmu aku. Engkau ya Allah. Hebatnya engkau ya Allah. Engkau yang hakim, yang maha bijaksana. Tu cikgu syukur sangat dengan Allah. Alhamdulillah 11 tahun dah guna kereta. Sihat walafiat. Nampak? Sebab akak seorang bersyukur. Akak orang bersyukur. Sebab tu Allah Ta'ala jaga kereta akak tu. Ni kereta kereta ni asyik rosak. Memang rosak lah. Boleh? Okay, kita bukan balik-balik kisah kita ni. Okay? Dengan izin Ta'ala, insyaAllah. Saya happy sebab tu lah bercakap tak berhenti happy. Kalau bercakap lepas tu kan masalah. Macam mana cikgu patut rasa tak perlu cakap gitu, tapi cakap gitu. Okay, itu terpanggil template. Contohnya, kalau aku bercakap, nanti aku rasa lepas tu menyesal. Jangan bercakap. Benda tu jangan bercakap. Sebab itu template. Kita dah ada template sebelum ni. Kenapa kita nak guna template yang sebelum ni? Contoh macam ni Contoh, lelaki yang suka tengok Blue. Malam-malam ni kita cerita pasal Blue. Okey, lelaki suka tengok Blue. Dia dah tahu dah, kalau aku tengok perempuan berjoget, dia trigger dekat otak dia. Pam. Kenapa tengok lagi? Sampai bila kau tak boleh nak settle masalah Blue kau? Dia tengok Blue je hari-hari. Tengok dekat TikTok saya, ada video saya cakap apa? Teknik macam mana nak buang tengok Blue. Amin. Ramai lelaki bermasalah macam ni. Anda tengok teknik ni. Tu. Teknik buang ketagih Blue. Siapa-siapa yang bermasalah. Saya tahu ramai lelaki bermasalah benda ni. Perempuan pun ada. Allah, sedih rasanya. Tahu macam mana? Okey. Kena belajar. Ya, ada teknik. Ada teknik. Jangan anggap dunia ni kecil. Jangan anggap segala penyakit yang berlaku ni tak ada solusi. Jangan anggap segala masalah aku ni tu je solusi dia. Allah Ta'ala ni, ilmu Allah Ta'ala sangat luas. Solusi dia 1001 solusi. Yang jadi masalah ada satu solusi je, sebab otak kita yang buat macam tu. Kita tak serah pada Allah. Kita tak bergantung pada Allah. Otak kita fikir, okey, lelaki ni saya faham sebab apa. Zaman saya belajar dahulu, ramai kawan saya, zaman aku belajar dulu ramai tengok Blue tau. Saya belajar dekat kolej dulu, sedih saya. Aku ni Tok Imam. Bukan, aku ni Tok Bilal. Aku ni juga Tok Imam. Aku ni juga makmum. Aku yang azan, aku yang Tok Imam, aku yang jadi makmum. Memang lawak betul lah. Dekat kolej dahulu, saya belajar dulu dekat kolej. Tak nak cerita lah kolej kat mana. Waktu maghrib, orang azan, dia tengok Blue. Aku tengok, bunyi Blue ni. Dah lah kau tengok waktu maghrib, kau langsir tak tutup. Tak pakai ni. Kalau kau nak tengok seorang-seorang je lah. Tak pakai ni.
Orang keluar macam lift lah. Keluar lift, orang nampak kau tengok blue. Malu tau. Kantoi bodoh gitu je. So aku geram. Nate ni. Nate bergeruk ni. Waktu azan maghrib kau tengok blue. Okey, siap kau. Saya turun bawah dekat surau. Allah! Aku geram. Aku geram macam tu kan. Lepas tu apabila saya dah bekerja. Saya ni programmer. Kan? Dekat server dia letak blue pula. Natang mana letak blue dekat server ni? Aku delete. Lepas tu orang pun check dekat Wasabi. Siapa yang delete folder? Waduh. Geram. Saya cerita benda ni memang nak marah. Dekat you pun sama. Kerja pun sama. Lepas tu apabila saya mulai share ilmu macam ni, ramai PM saya. Lelaki lah, cikgu, macam mana nak halang blue cikgu? Saya jawab jawapan klise je. Apa dia jawapan klise? Kau kena puasa. Kau kena semayang. Saya tak ada jawapan tau. Tak ada cara. Alamak, ya Allah. Berdoa. Hari-hari berdoa. Ya Allah, apa jawapan kepada masalah ni? Lepas tu Alhamdulillah. Kau tengoklah. Jawapan tu dah ada dah. Ada student saya, dia jumpa satu teknik. Dan ada seorang abang tak kata dia wasabi saya. Cikgu tahu tak? Teknik yang cikgu ajar dalam TikTok tu, teknik yang blue tu, okey. Saya tak ada masalah blue cikgu. Saya masalah kerja. Saya jadi jam, otak saya jam cikgu. Saya tak boleh nak kerja saya macam saya stres dengan kerja cikgu. Tapi teknik yang cikgu ajar tu saya guna untuk kerja saya. Jadi cikgu. Tak sampai 5 minit teknik tu jadi cikgu. Saya disemangat cikgu nak kerja. Oi, boleh jadi testimoni ni. Jadi bagi sesiapa yang ada masalah, bukan setakat masalah blue je, ada masalah stres tempat kerja, stres dengan bisnes, masalah dengan suami, masalah dengan isteri, masalah dengan anak-anak, anda serabut, anda pergi tengok teknik tu. Tengok. Saya dah share dah. Jap ni kat sini. Ni. Tu teknik buang ketagih blue. Kita tengok situ. Ni. Siapa yang ada masalah, ikut masalah apa-apa, anda tengok. Anda akan terkejut. Mudahnya, ya. Okey. Boleh. Apa yang nak cakap ni? Tiba-tiba cakap blue. Okey, macam ni. Kembali balik Okey, tengok Kembali balik. Teknik handle stress traffic jam. Adakah? Ya. Abang boleh belajar juga teknik. Boleh bang. Sewaktu abang tengah stresnya serabut dekat jam ni, abang buat teknik tu. Settle bang. Tak percaya bang, abang belajar Saat lagi belajar. Esok cuti bang. Cuti. Okey, tengok Kembali balik Saya minta maaf lama sikit hari ni, minta maaf. Okey. Apabila kita berada di 3,000 punya gaji kita. Okey. Orang yang bersyukur, tengok orang yang makrifat, orang bersyukur, apa dia? Dia akan spend duit dia kepada benda yang wajib. Ini benda wajib ni. Wajib. Apa dia? Settle rumah, settle kereta, lepas tu bayar komitmen lebihan 200. Ini adalah orang yang faham. Tapi macam mana dengan orang tak faham? Macam mana dengan orang yang tak bersyukur? Dia buat apa? Dia dapat duit ni, dia tak bayar rumah, dia tak bayar kereta, dia tak bayar komitmen. Dia tolong kawan. Kawan nak hutang. Kawan-kawan ni dia macam tahu-tahu je. Aku gaji masuk. Gaji masuk, lepas tu dia nak hutang. Kan? Betul tak? Sewaktu gaji masuk dah segitulah dia hutang. Apa pendapat cikgu? Besar gaji besar. Ya betul. Kerak dia besar lah. Kerak dia besar. Komitmen saya 30,000. Jadi bisnes saya kenalah lebih, kenalah 50,000, 60,000. Bulan lepas 50,000 profit saya. So kenalah dengan komitmen saya 30,000 sebulan. Okey, ada yang kadang-kadang saya dapat 100,000 bulan apa 100,000 profit. Bulan 11 tahun lepas. Bulan 11 tahun lepas 100,000 profit saya, dan bolehlah 3 bulan saya makan duit tu. Okey. Kembali balik. Orang bersyukur adalah orang tidak bersyukur adalah apabila gaji dapat, apa yang dia buat? Dia tolong kawan dia, dia tolong jiran sebelah, dia tolong janda sebelah, minta maaf sebutlah. Contoh ada berlaku student saya, cikgu stres dengan saya, cikgu kenapa? Suami ni cikgu, dalam rumah ni tak ada barang dapur tak ada. Boleh pula cikgu dia beli peti sejuk janda sebelah. Stresnya saya cikgu, nampak tak?
Kita ni orang manusia terbaik adalah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Dia bagi ayat macam tu Manusia terbaik adalah manusia memberi manfaat pada orang lain. Manfaat pada orang lain tu siapa? Bini kau dulu. Isteri kau dulu, anak-anak kau dulu. Itulah yang kita kena bagi manfaat. Yang kita ni pergi tukar sport ni. Padahal kita ada komitmen kena bayar. Ini macam orang tak bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita bayar hutang rumah dengan happy. Itu bersyukur. Kalau aku bersyukur, aku bayar hutang kereta dengan happy. Alhamdulillah, terima kasih Allah, happynya aku. Engkau ni maha hebat ya Allah. Ada sekali hari itu, bisnes saya tengah drop. Duit tak berapa nak ada. Saya kena prepare 3,000. Nak kena bayar lah, nak bayar komitmen apa semua. Dia macam ni, saya bukan bayar sekaligus. Saya bayar sikit. Mana duit ada bayar, mana duit ada bayar. Macam tu. Okay. Jadi nak kena prepare 3,000 ni. Saya doa, ya Allah, terima kasih ya Allah akan bagi semua ni. Ya Allah, aku nak kena bayar komitmen 3,000 esok lusa. Tapi aku serah padamu ya Allah. Aku serah padamu ya Allah. Aku nak usaha je ya Allah. Dan aku serah padamu. Yang penting aku usaha ya Allah. Bayangkan pada waktu kejadian nak bayar hutang ni, exactly 3,000. Boleh bayar, ada duit. Lebihan RM100 je lebih. Ini pernah kisah saya ni. Pernah berlaku. Ada juga berlaku pada tahun 2019. Saya modal saya RM500,000 untuk buat baju. Baju saya buat dekat kilang dekat China. Memang pergilah China. 7 kilang saya pergi. Kilang ni pergi dekat Alibaba, cakap kilang cantik. Pergi penipu. Okey. Lepas tu jumpalah kilang yang betul-betul boleh buat. Okey. So saya bayar kat dia RM400,000 dah saya bayar. Tinggal lagi kilang cakap apa dia? Barang dah siap. Masih lagi kena ada RM100,000 aku kena bayar kat saya. Duit dalam bank ada RM12,000. Macam mana aku nak dapat RM100,000 ni? Saya pergilah nak buat loan. Tak lepas buat loan. Tak boleh. Awak tak boleh buat loan. Alamak. Ya Allah, aku dah bayar RM400,000 ya Allah. Dia total RM500,000. Tinggal lagi RM100,000. Aku serah padamu ya Allah. Aku nak happy. Aku nak gelak-gelak. Saya happy dengan bini. Happy dengan anak. Apa semua gini. 4 hari kemudian, ada orang call saya. Ashraf, kau nak RM100,000 Ashraf? Aku bagi kau cash. Saya dapat RM100,000. Settle. Sebab apa? Amal benda ni lah. Bersyukur pada Allah. Terima kasih Allah. Tapi usaha gila-gila. Jangan tidur. Tak dapat. Tak dapat tidur, tak dapat. Lepas tu merunguk. Kita ni 24 jam merunguk tau. Kita merunguk pada siapa? Merunguk syariat. Kita merunguk sebab kita stres. Kita merunguk sebab stres syariat ni. Hakikat. Kau merunguk pada siapa? Kau merunguk kepada makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi pada kau. Kau merunguk pasal bayar hutang. Itu makhluk yang Allah Ta'ala bagi pada kau untuk mudahkan. Kau merunguk. Itu hakikat dia. Makrifat dia apa dia? Kau merunguk sebab kau tak bersyukur pada Allah. Kau tidak agungkan Allah. Kau bergantung pada makhluk. Kalau aku ada duit banyak, aku happy. Kalau aku ada duit sikit, aku tak happy. Kau bergantung pada makhluk. Kau tak bergantung pada Allah. Itu makrifat dia. Okey. Ya, jalan tak disangka-sangka. Adalah RM1,000 tu. Okey. Kembali balik. Jadi orang yang bersyukur adalah mereka gunakan betul-betul kasut mereka. Kasut mereka RM3,000 je. Kalau RM3,000, kenapa nak spend lebih-lebih? Kenapa nak komitmen besar-besar? Janganlah. Sebab kita tahu kasut aku RM3,000. Jangan tengok orang yang kasut dia RM30,000. Contoh tengok. Kenapa saya RM30,000 sebulan? Rumah 5K. Anak 7K. Makan, letak 5K lah makan, 5K. Bibik 2K. Staff 7K. Server. Lepas tu internet sambil pakai mahal. Internet RM600 mahal. Letaklah api air RM1,000 kat api air. Api saya, elektrik saya sebulan RM1,000. RM1,000. Tak boleh, biarlah, buatlah. Dah cuba cuba untuk berjimat. RM1,000 juga sebulan. Tak apalah. So 2 rumah ni RM15,000, RM1,500. Elektrik sahaja RM1,500. Letaklah komitmen api air gini RM2,000. Apa lagi Kereta RM1,500. RM1,700. RM2,000 lah. Apa lagi Tak ada rekod. Okey, berapa ni? 5, 10, 17.
19, 7, 26, 6, 30K. Betul, komitmen saya 30K sebulan. Yang ni buat video tak cikgu? Rakam. Ada. Memang saya rakam. Ngam 30K. Betul lah. Campur lagi. Betul tak? Yang pengasuh tu termasuk dengan anak. Ni pengasuh. Yang baru pengasuh. Pengasuh baru sampai tadi. Okey. Kalau anda melihat kasut saya, rumah anda 1,000. Contoh gaji anda 3,000. Saya dulu gaji 3,000. Bersyukur. Okey. Anda tengok saya rumah 5,000 lah. Dua berumah. Ini belum kira lagi. Tak apalah, itu tak kira lah. Itu sikit je dalam 500 macam tu je. Sikit je. Okey. Kalau anda tengok contoh gaji saya dulu 3,000. Jangan berangan-angan nak rumah 5,000. Gaji pun tak cukup. Bersyukurlah yang sekarang ni, bersyukur. Okey. Komitmen saya 30,000. Saya tak merungut pun. Tak merungut. Ya Allah, banyak komitmen aku. Susahlah, kereta mahal sangatlah. Apa nak bayar bibit lagi. Merungut. Jangan merungut. Kau usaha lah gila-gila. Kau jangan merungut. Rumah 5K sebab apa? 2,5. Satu rumah 2,5. Saya ada 2 rumah. Satu rumah, satu lagi office. So komitmen campur lah. Saya campur komitmen office dengan rumah. So 30,000. Office dengan personal. Saya campur macam tu, senang. Okey. Betul lah. 6 kira. Anak. Kalau anak kita bayar bulan-bulan anak 300 contoh anak. Jangan tengok kasus saya 7,000 anak. Kalau kita makan sebulan RM200, jangan tengok saya 5,000 makan sebulan. Ini tak kira lagi tau. Yang barang-barang saya beli dekat TikTok, dekat Shopee. Hari-hari datang. Tak saya, bini saya. Puasa. Setiap hari datang puasa. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, kadang-kadang 5 puasa datang. Macam-macam aku beli. Ni nak beli pula motor elektrik. Tadi sebelum pergi masjid, tengok ada motor. Cantik motor elektrik dia. Kan sekarang kan minyak naik kan. Cantik motor elektrik dia. Sebelum orang komat, saya pun pergi dekat Shopee tengok motor elektrik. Ada harga 2,700. Saya pun ambil link bagi kat bini. Yang tengok ni yang beli cakap, cantiknya bang. Motor cantik juga dekat 2,700. Macam nak beli. Sebab apa? Sebab dia motor elektrik. Charge je kat rumah. Tak fikir nak ni. Sebab saya guna motor sekarang, motor skuter je pergi masjid apa semua kan. Jadi pakai minyak. So ini boleh tu. Gaji 7K boleh beli wifi tak? Logik tak cikgu? Tak payah. Jangan beli wifi. Gaji 3 bulan boleh beli apa ni wifi. Sebab kereta saya sekarang dah 2,000. Lebih kurang lah 1,700. So wifi dalam 2,500, 2,000 okey boleh dapat lah. Kalau gaji 7K jangan beli wifi. Jangan, tak cukup. Penat nanti. Sebab wifi lebih kurang 2,000. So balance 5,000. Simpan duit buat bisnes. Kena upgrade gaji. At least lah gaji kita 10,000, gaji bini 10,000. 20,000 boleh wifi. Dia macam ni lah. Senang cerita macam ni. Berapa gaji anda? Saya ni bukan gaji, ni komitmen ni. Komitmen. Okey, kalau gaji anda 30,000, kereta ambil 10%. 10% maksudnya 3,000. Boleh lah. Ambil 10% je. Kalau gaji kita 3,000, kereta 300. 300 mungkin boleh apa? Azia, Myvi saya rasa 500 kot. Macam tu. Okey. Jadi, kalau saya ni 30,000 ni, komitmen bukan gaji ni. Saya tak cerita lah berapa gaji saya ambil kan. Saya jangan tengok kasut orang yang Datuk Alif punya kasut. Jangan tengok Datuk Alif punya kasut. Sedap Datuk Alif. Juta-juta sebulan. Jangan tengok kasut dia. Saya kena bersyukur yang tang ni. Bersyukur yang ni. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau bagi aku. Alhamdulillah aku dapat bayar. Sikit-sikit dapat bayar gini-gini. Komitmen gini-gini. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Okay, aku nak usaha lebih ya Allah. Aku nak lebih aku tak nak 30,000. Aku nak bulan 100,000. Konsisten. Secara konsisten 50 ke 70,000 lah. Konsisten bersih setiap bulan. Jadi nak fikir, macam mana nak dapat 100,000 lagi? Adakah dengan cara saya tidur? Dengan saya tidur saya boleh capai? Tak. Dan saya kena, kalaulah saya gaji 3,000, mungkin usaha saya 10 kali ganda. Tapi kalau saya ambil 30,000 gaji contoh, saya kena usaha 100 kali ganda. Habis kalau saya nak dapat 300,000, saya kena usaha 1,000 kali ganda. Itu matematik dia, itu syariat dia.
Macam mana cikgu susun masa? Nak tahu tak masa saya macam mana? Aduh, lawak betul lah. Baru share dekat kawan. Kawan saya dia berhenti kerja. Dia tanya masa saya macam mana? Saya share masa saya. Saya ialah lepas subuh saya akan dating, bercakap dengan bini lah. Dalam sejam 2 jam cakap dengan dia. Sehari memang kena wajibkan sejam, at least sejam lah bercakap dengan bini. Tanya dia, share masalah dia hari semalam. Saya share masalah saya juga semalam. Cakap dengan bini lah. Bersyukurnya kita ada bini. Terima kasih Allah kepada kau bini, ya Allah. Aku nak jaga hati bini aku. Setiap waktu cikgu pergi masjid, alhamdulillah, insya-Allah. Kalau Allah Taala izin saya pergi masjid. Sebab dekat je masjid dengan saya ni. Sini Shah Alam ni seronok tau. Masjid dekat, surau dekat, macam-macam dekat. Okay. Kalau dia tak boleh maintain juga 30 km, macam mana? Saya tak fikir pun. Macam ni. Kita overthinking akan jadi anxiety, akan jadi depression kalau kita fikir benda yang tak jadi lagi. Jangan fikirlah. Saya serah pada Allah. Ya Allah, atas aku usaha ni, Allah, kau bagilah. Kalau aku usaha lebih, kau bagi lebih. Kalau usaha sikit, akan bagi sikit. Okey, nak cerita Kenapa takut tak boleh maintain? Sebab kita bergantung pada makhluk. Kita bergantung pada duit. Sebab kita takut. Takutnya aku nanti kalau tak boleh nak maintain. Sebab kita bergantung pada makhluk. Jangan. Bergantung pada Allah. Apabila kita bergantung pada Allah, makhluk tu dia kecil je. Senyum je. Happy je. Dengan bini kita happy. Saya nak bergaduh dengan bini, tahu tak? Last saya bergaduh bila? Puasa tahun lepas. Saya bergaduh dengan bini. Anak saya 2 orang, 3 orang sekarang. 2 orang tu tak pernah bergaduh. Tak pernah cubit. Tak pernah okey, anak saya autism. Autism ni 6 tahun, tak pernah tantrum. Kan budak autism kan kita tahu tantrum ni. Wah gitu. Takut nak ambil risiko. Serah pada Allah lah. Kita takut nak ambil risiko, kita takut dengan makhluk sebenarnya. Risiko tu makhluk. Masih lagi makhluk. Okey, macam ni. Pagi-pagi saya spend masa sejam ataupun 2 jam, tengok keadaan. Bergantunglah. Cakap dengan bini, cakap. Sampai jaga baby lah. Saya jaga baby. Bini saya pun sama-sama lah. Bibi akan settle anak saya 2 orang, Amir dengan Aiman, sekolah dia. Lepas tu pukul 7, 7.30 PA saya, okey. PA saya akan ambil Amir pergi hantar sekolah. Saya tak hantar anak sekolah dah lama saya tak hantar sekolah. Lepas tu PA saya balik office pukul 9. Pukul 9 Aiman siap. PA saya akan hantar Aiman pula. Okay. So saya ada masa banyak. Saya spend dengan bini saya bercakap. Tengok bergantung lah. Contoh kalau kelas, dia sekadar kelas saya ni habis pukul 3 pagi. So lepas subuh aku tidur. Macam tu. Bergantung kepada kita adjust lah masa ni kan. Okay. Kita cerita hari ni lah. Saya cerita hari ni. Okay. So hari ni adalah disebabkan oleh semalam. Disebabkan oleh kemarin dulu saya tak cukup tidur. So hari ni saya tidur banyak. Sebab tak cukup tidur, jaga baby. Hari ni saya tidur hari ni saya bangun pukul 11. Bukan. Lupa dah. Bukan. Itu kemarin dulu. Hari ni lepas subuh, okey, cakap dengan bini, lepas tu cakap dengan Abi Ipah datang tadi. Ngantuk dah cikgu, bila pula saya hari-hari buat live. Okey. Okey, tengah fikir balik, lupa dah hari ni. Okey, hari ni Abi Ipah saya ada. Sebab dia nak hantar anak dia yang jadi pengasuh. Okey. So hari ni pagi-pagi bercakap dengan bini, bercakap dengan Abi Ipah. Cakap gurau-gurau. Lepas tu saya pun pergi beli nasi lemak. Lah. Okey, senang. Beli lauk ayam, lauk sotong. Lepas tu balik rumah makan sama-sama. Lepas tu abang ipar saya balik pukul 11-12 macam tu. Okey. Lepas tu saya pun Zuhur saya tak buat live pagi tadi. Saya tak buat live, saya tak pergi office. Okey, lepas tu abang ipar saya dah balik. Zuhur saya pergi masjid. Balik masjid, bini saya ajak pergi klinik.
Okey. Lepas subuh kalau tidur lama tak cikgu sebab kurang tidur. Bergantung. Saya macam ni, saya bergantung ikut saya. Aku nak tidur banyak ke, aku nak buat apa ikut saya. Saya tidak terikat dengan masa. Sebab saya kerja sendiri kan. Saya tidak terikat dengan nak kena jumpa orang, tak ada. Aku nak baca buku boleh, aku nak tidur boleh, aku nak main game boleh, aku nak buat boleh, aku nak berak boleh, ikut aku. Macam tu. Okey. Lepas tu bini saya cakap, bang nak pergi klinik lah. Batuk semua, jom kita pergi klinik. Lepas dah pergi klinik pukul 2, pukul 2.30 macam tu, jom yang dating. Dating lah dekat Ricamu, dekat je rumah ni. Duduklah dekat Ricamu, cakap dengan bini, ganggung sampai pukul 4. Sampai pukul 4, saya pun hantar bini kat rumah. Lepas tu saya pergi masjid, solat asar. Okay. Lepas solat asar, saya datang apa ni, office, saya buat live tadi. Tadi saya buat live lepas asar. Sampai maghrib. Okay, sampai maghrib, rapat maghrib pukul 7 macam tu. Okay. Dah solat asar, saya rehat sekejap, main game. Aku ni main game. Aku ni kaki game. Saya main game PS5. Ada PS5 ni dekat office ni. Main game. Azan maghrib, okey pergi masjid. Okey, azan maghrib pergi masjid. Lepas tu pergi office balik. Mengaji sejak. Lepas tu main game balik. Kadang-kadang main game. Azan asar pula, azan isyak pula. Pergi masjid. Lepas tu balik masjid, buat live ni. Sampai ni 9, 10, 11, 12, 3 jam. Lepas tu saat lagi balik rumah tidur. Esok pula. Gitulah. Kadang-kadang dia bergantung atas Allah Taala nak bagi macam mana. Kadang-kadang saya tidur je straight. Burn out ni maksudnya saya dah buat live 3-4 hari straight. Okey, burn out, aku nak tidur. So hari tu saya tidur je straight. Tapi tengok sale saya 2,000 profit. Dia macam tu lah. Kadang-kadang saya penat buat live, dapat 500 je profit. Kadang-kadang saya tak buat live, tidur. Penat. Bini saya tu, ni apa penat ni, burn out. Tak buat live, dapat 2,000 profit. Kadang-kadang 3,000. Saya bukan main game sebulan tau, saya main game setiap hari. Setiap hari. Ada waktu saya semangat, dapat sikit je. Ada waktu saya tidur, dapat banyak. Ada waktu saya semangat gila, dapat banyak gila. Ada waktu saya tak semangat, memang tak dapat langsung, kosong je. Macam tu lah. Sebab kita dalam bisnes ni, dia tak macam kerja. Kerja ni, kau kerja ke, kau demam ke, kau lembab ke, kau malas ke, kau MC ke, kau dapat atau tak dapat gaji. Jadi kalau orang bisnes ni, dia bergantung pada Allah tu setiap hari macam tu. Sebab tu saya selalu nak bisnes. Sebab saya tak ada bos kat atas. Bos saya Allah. Tak ada orang nak suruh. Kau kena pergi office setiap hari, kau kena buat live setiap hari. Kalau tak ada. Saya memang ni lah, macam itulah hidup. Seronok lah. Sekarang saya tengah baca buku. Beli buku yang Ustaz Denim pasal kiamat. Duk baca lah. Sehari sejam. Kadang-kadang tengah anak tengah kangaroo kan. Kangaroo baca buku. Seronok. Tambah ilmu. Kadang-kadang saya dah bosan baca buku, saya buka TikTok. Sebab dekat TikTok saya tu, saya dah mak dah. Siapa Tok Guru makrifat aku. Setiap kali saya dengar Tok Guru saya makrifat dia cerita, saya dapat ilmu tu, saya simpan. Lepas tu saya buat live. Macam ni lah. Ni ilmu ni saya belajar daripada Tok Guru lah. Dia cerita lain, dia cerita ABC. Tapi saya olah ABC sampai Z. Dia cerita 5 minit je cerita. Ni sepatutnya malam ni saya nak buat tajuk dia, buat baik. Esok. Saya nak habis dah ni. Saya dah nak balik dah. Saya dah penat lah. Hari ni pun tidur berapa jam jadi. Okey. Esok pukul 9 malam saya nak buat live, tajuk dia macam ni. Buat baik versus rasa baik. Lain. Yang ni saya dengar Tok Guru saya cerita 5 minit je dia cerita 4 minit. Tapi saya nak olah sejam. Saya nak olah dari segi syariat, hakikat, makrifat. Beza dia tau. Kita buat baik dengan kita rasa baik. Yang ni setan. Yang ni setan. Yang ni hamba. Saya nanti esok lah. Saya cerita esok boleh. Okey. Jadi saya nak akhiri ni. Macam ni. Macam biasa, orang bisnes dia kena iklan. Lagu tu. Nanti korang tanya, cikgu buat bisnes apa cikgu? Korang nak tahu tak saya buat bisnes apa? Simple je. Saya bukan bisnes yang teruk-teruk sangat pun. Saya bisnes simple. Okey, meh, jom tahu. Cikgu buat bisnes apa cikgu? Meh, kita belajar. Sampai cikgu cakap boleh dapat 3,000 sehari profit, 1,000 sehari profit. Meh, jap Nak refresh jap.
Okey. Ni. Anda pergi dekat saya punya TikTok saya. Okey, tu. Hubungi saya cikguash.com. Pergi. Saya programmer, jadi saya buat sendirilah, buat website, saya buat sistem. Okey. Tekan kat situ. Okey. Dan saya banyak buat kelas sebenarnya. Saham ke? Tak adalah. Bini saya main saham, bukan saya. Dia boleh dapat 4,000, 1,000, 7,000, bergantunglah. Ada juga dia loss. Okey. On paper. Okey. Jadi ini antara kelas saya lah. Ini yang saya jual. Saya jual benda ni, okey. Saya jual ILU. Aku jual ilmu lah, saya jual ilmu lah. Okey. Ada banyak lagi saya tak masukkan. Teknik kuasai setan, banyak-banyak lagi. Nanti saya masukkan. Okey. So, yang antara banyak-banyak ni, yang bagi saya banyak duit, dua benda ni. Laporan personal diri dengan legasi ilmu para wali. Yang ni tahun lepas. Saya buat tahun lepas. Ini dah generate berapa ratus ribu 500,000 je ni. Legasi ilmu para wali. Tak silap saya lah. Ini dah generate 500,000 profit. Laporan personal diri dah generate 200,000 lebih profit. Tengok. 2,167 orang dah ambil. Darat 100, so 200,000 lebih lah, lebih kurang. Okay. So, ini personal diri tau. Macam ni lah. Anda nak tahu diri anda. Anda kena dapat laporan personal diri anda. Anda orang macam mana? Adakah, ni bini saya ni. Tengok. Ini hot selling lah sekarang ni. Yang legasi ilmu tu ilmu lama. Okey. Bini saya orang macam mana? Orang yang tidak beremosi. Kenapa saya dan bini saya susah nak bergaduh? Jarang bergaduh. Memang last kali bergaduh puasa terlepas. Lama dah tak bergaduh. Sebab emosi saya kosong dan emosi bini saya kosong. Kedua-duanya emosi kosong. Maknanya kalau berlaku apa-apa masalah dengan anak ke apa, kita orang tak kalut, tak serabut, tidak beremosi. Okey. Manakala bini saya, dia ni menyimpan dendam ni. Dalam 5 ni, emosi dalam masalah apa? Menyimpan dendam, 5 emosi dia. Jadi saya jangan buat tai. Aku dah tahu dah bini aku jenis orang yang emosi dia dalam. Emosi pendendam lah. 5 tau. 5 ni teruk tau. So saya jangan buat tai dengan dia. Saya kena jaga hati dia. Saya jangan curang. Saya janganlah cuba-cuba untuk kena-kena perempuan lain. Aku ni ramai perempuan, student ramai. Ada yang muda, tua, macam-macam. CSC pun ada macam-macam. Jadi saya kena jagalah. Janganlah buat isteri saya jealous. Saya dah tahu dah dia orang macam tu. Okay. Tapi saya ni orang macam mana? Aku ni orang yang tidak ada emosi. Kosong. Aku ni tidak memendam perasaan. Saya tahu diri saya. Bini saya pula, dia ni orang yang suka sukan. Sebab tu dia pada petang dia ajak saya, bang, jom jogging bang, jom jogging. Saya pula orang tak suka sukan. Kosong. Layan je lah bini kan. Dan saya ni banyak idea, 4 idea saya. Isteri saya 3, fikir saya overthinking 5. Aku dah tahu dah, aku jadi orang overthinking. Saya banyak fikir, anxiety, depression. Saya orang macam tu. Jadi macam mana saya nak jadi idea? Saya kena buat live. Bila saya buat live hari-hari, overthinking saya ni dah pindah kepada ni. Sebab sewaktu saya buat live, saya dah tak fikir bini, tak fikir anak, tak fikir stres, tak fikir apa-apa. Saya tak fikir dah. Saya fikir idea. Macam mana aku nak? Sebab tu saya dapat idea pelik-pelik. Waktu buat live, dapat idea pelik-pelik. Sebab saya convert pada ni. Manakala bini saya pula, orangnya apa? Dia tak ada idea. Dan dia bukan overthinking sangat. Fikiran saya pun 5. Fikiran saya pun 5. Emosi dan juga suka kosong. Macam tu. So, apa yang saya buat adalah, saya mengajak anda untuk mengenal diri. Kalau anda tidak mengenal diri anda, macam mana anda nak menghadapi diri anda? Kita tak boleh nak capai level hakikat makrifat kalau kita tak kenal diri. Awaluddin ma'rifatullah. Permula agama adalah kenal Allah. Makrifat ni ada 3. Ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatun nafs. Kenal Allah, kenal Nabi, kenal diri. Masalah kita ni, diri pun tak kenal. Macam mana nak kenal Nabi, macam mana nak kenal Allah? Itu bahaya tu. Dia kenal diri. So saya buat laporan ni, kalau lelaki warna biru, kalau perempuan warna pink, cantik je, ada lebih kurang 13 laporan. 50 ke 60 muka surat. Saya buat sendiri ni. Okey? Jadi inilah benda yang saya bisnes saya. Dah lebih 2,000 orang dah yang dah berjaya dapat laporan ni. Okey, ban ada package pula. Ni package dia. Package kalau untuk seorang RM100. Kalau untuk 3 orang, dia dapat untuk lelaki bini anak RM200, jimat 100. Yang paling ramai orang ambil package 3-5 orang. Okey, dia isteri, suami, anak 3 orang ataupun mak ayah boleh. Itu boleh apa ni? Ini paling ramai orang beli ni. Okey. Lepas tu jarang-jarang kadang-kadang adalah orang ambil package untuk 10 orang. RM500, jimat 500. Sepatutnya kena bayar RM1,000. Tapi anda nak join, siapa-siapa yang nak join bisnes sama-sama dengan saya, modal dia RM1,000.
Saya dulu pernah buat bisnes, modal dia stokis RM10,000. Tapi saya dapat touch 1 juta pertama. 2 tahun je. 2 tahun saya buat bisnes, modal RM10,000 tapi dapat touch sales 1 juta. Lepas tu saya berhenti kerja. Saya berhenti kerja dulu. Barulah saya dapat 1 juta pertama. Itu pertama dalam hidup saya lah. Pada tahun 2018. 8 tahun lepas saya dapat 1 juta pertama. Okey. So siapa-siapa yang buat bisnes, nak buat bisnes saya jadi partner, modal RM1,000 untuk 50 orang. Okey, dan dia dapat jual, dapat pula untung RM4,000. Memang untung besar lah. Kalau tak pernah nak cakap macam mana cikgu, tak boleh. Bisnes ni saya cakap betul-betul terus terang, yang ni kena pandai bercakap. Bagi siapa yang tak pandai bercakap, jangan ambil. Anda akan rugi nanti. Tetapi kalau anda nak guna untuk family, boleh lah. Nak guna untuk, nak kira untuk kawan-kawan, nak kira untuk suami, nak kira anda tak boleh nak buat bisnes sebab anda tak pandai bercakap. Saya cakap awal-awal, nak join bisnes saya ni, anda kena pandai bercakap. Kena belajar lah. Saya ni budak introvert, saya ni budak nerd, budak kaki komputer, budak coding, programmer, mana pandai bercakap. Tapi kenapa saya boleh pandai bercakap? Dah aku cakap hari-hari 5-6 jam. Memang boleh cakap lah macam tu. Mula-mula je kita tak pandai bercakap, lepas tu pandai lah. Okay, yang kedua, produk yang kedua adalah juzuk diri. Yang ni budak saya dah generate banyak dah ni, 300,000 juzuk diri ni. Juzuk diri ni bila start 2 tahun lepas. Okay, so anda boleh dapatkan juzuk diri. Tahu anda tu macam mana. Okay, formula tarik duit. Yang ni seronok. Siapa-siapa yang ada masalah duit, just duit bocor lah apa semua gini-gini, anda belajar formula tarik duit. Yang ni memang seronok. Yang ni 3 sesi saya buat. 1 sesi 4 jam, total 12 jam. Jadi dia ilmu padat. Dan yang paling best adalah saya bukan setakat sebenarnya saya bukan setakat mengajar ilmu sebenarnya. Sebenarnya saya juga perawat Islam. Saya dah spend duit 32,000 lah untuk belajar merawat. Dan saya juga boleh buat pengisian. Saya buat pengisian dengan izin Allah, saya buat pengisian ibu duit. Anda ada duit, anda ada emas, boleh buat pengisian. Dalam ilmu ni adalah ilmu reh, ilmu hikmah orang lama, iaitu ilmu ibu duit. Anda kena sediakan RM100 sekeping. Saya buat pengisian. Jadi kelas ni 12 jam, lama kelas ni. Harga dia berapa cikgu? Harga dia RM1. Tu harga RM1. Dan boleh tengok testimoni, banyak testimoni. Rasanya dalam 70 lebih testimoni, dekat-dekat 100 lah testimoni. Okey. Boleh tengok FAQ. Cikgu, ibu duit ni syirik ke? Boleh tengok. Okey. Yang ketiga, yang keempat, siapa-siapa yang ada masalah formula konsisten beramal, tak boleh nak beramal. Okey. Yang ni formula tarik duit saya rasa 50,000 ada kot. Saya profit, saya lupa dah. Yang ni formula konsisten beramal, ini dalam 40,000 gitu. Ini kurang sikit yang ni. Yang ni banyak lah. Ini 500,000 ada saya rasa. Saya lupa dah. Okey. Yang ni baru. Ini baru lagi ni. Ini nampak nak lawan yang ni. Okey, yang ni. Okey. So siapa yang susah nak beramal, beramalnya punyalah 3 hari lepas tu main lembek. 5 hari betul lembek. Okey. So kena belajar formula kesebaran RM50 je yang ni. Siapa yang nak belajar ilmu tahap tinggi, lepas tu saya panggil dia ilmu legacy, ilmu para wali. Tinggi tu ilmu dia. Ilmu ni lebih 40 jam. Anda boleh belajar lah. Yang saya share dekat TikTok saya ni ilmu yang basic lah. Ni kira basic ni. 130 lebih ilmu dalam ni yang saya share. Dan saya target, ya Allah, aku nak target 1000 ilmu dalam ni. Dan aku nak target 1 juta follower. Sebab saya nampak kalau dapat 1 juta ni, mungkin bulanan saya dapat 1 juta profit. Lagu tu dengan izin Allah, semua dengan izin Allah. Kita serah pada Allah. Yang penting kita ni usaha, jangan tinggal usaha. Kita masih lagi di makom syariat. Kalau tak faham yang 40 jam tu boleh. Allah. Anda wasabi je saya ni kat bawah ni. Tu. cikguh.com. cikguh.com ni wasabi je saya. Cikgu saya ada masalah, cikgu gini-gini, cerita kat saya. Insya-Allah. Saya memang layan cepat je, saya balas WhatsApp. Wasabi. Okey. Boleh. Okey, setakat saja pada hari ni. Minta maaf salah silap. Okey, kemungkinan esok saya akan buat live pagi. Tengok keadaan lah. Kalau anak menangis, so pagi saya tak buat live. Yang penting yang betul saya akan buat live lepas asar dan lepas maghrib, lepas isyak. Yang confirm insya-Allah. Kalau tak ada melintang, lepas asar 2 jam sebelum maghrib dan selepas isyak. Macam inilah 3 jam. 3 jam 4 jam macam tu. Yang ni dah 3 jam setengah dah. Okey, kalau pagi tengok bergantung pada ni. Okey. Boleh. Okey, setakat saja pada hari ni insya-Allah dengan Allah Taala. InsyaAllah kita sama-sama doa, minta Allah Ta'ala pilih kita, minta Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita jalankan amanah kita, tanggungjawab kita untuk jadi seorang hamba yang baik, iaitu apa dia?
Ya Allah, jadikanlah aku suami yang baik, suami yang soleh, isteri yang baik, isteri yang solehah, mak ayah yang misali, dapat jaga anak dia. Kita jaga silaturahim. Allah Taala janji siapa yang jaga silaturahim, jaga hati suami, jaga hati isteri, jaga hati anak-anak, Allah Taala akan boom bisnes dia, meroket. Benda ni saya dah 10 tahun dah saya amal benda tu. Saya dah kahwin dekat 12 tahun, bergaduh tak sampai 10 kali pun. Kadang-kadang setahun tak bergaduh langsung. Okey. Kadang-kadang 2 tahun tak bergaduh langsung sebab saya jaga gila benda ni. Kalau saya nak tegur bini saya, punyalah jauh saya lekok baru saya tegur bini. Sebab apa? Kalaulah kita ni nak tegur kawan pun kita hati-hati nak tegur kawan. Jadi macam mana pula dengan isteri kita? Lagilah kita kena hati-hati nak tegur bini. Sebab bini adalah orang yang tahu kelemahan diri kita. Suami dia tahu kelemahan isteri. Jadi janganlah tegur suami gila-gila. Tegur direct macam tu je. Kalau kawan pun kita tegur hati-hati, takkanlah suami kita nak tegur direct macam tu. Takkanlah isteri nak tegur direct macam tu. Cikgu, Jap, kalau anak umur 10 tahun nak keluar beraya dengan kawan-kawan, boleh ke? Boleh je, kenapa tak boleh? Pergilah, kita kena sporting dengan anak kita. Asalkan dia tutup aurat, dia jaga akhlak dia, okey je. Cuma kita kena monitor dia berkawan dengan siapa. Kita kena monitor dia tu bercakap dengan kawan macam mana. Ni kena hati-hati tau. Akhir zaman ni budak-budak kecil-kecil dah cakap mencarut-carut. Kita kena monitor je dia. Jadilah mak ayah sporting. Dia pun nak pergi juga beraya sama kawan-kawan dia. Ni kita tak sporting. Lepas tu anak kita stres kita, anak kita serabut. Sebab tak sporting. Sporting lah. Boleh? Okey. Saya saja pada hari ni insya-Allah. Anda belajarlah ni, akak belajar ni kak. 5 janji Allah untuk anak akak ni, 5 janji Allah. Lepas tu akak belajar punca sebenar hidup stres. Akak belajar 2 benda ni, 2 ilmu ni. Nanti akak faham. Akak faham betul-betul untuk jaga anak. Anak akan happy gila. Anak akan jadi anak terbaik punya. Anak jadi the best lah. Dia tak akan gaduh dengan adik-beradik dia. Yang jadi gaduh sebab kita tak faham. Okey, sekali saja pada hari ini saya minta maaf salah pada pihak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.